Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bercakap sedikit berkenaan dengan kes Abang Fahmi Reza, right? So, di dalam kes Abang Fahmi Reza ni, dia betul-betul memelikkan aku sebab apa? Saya ingat aku lah, Abang Fahmi Reza last kena tangkap pun tahun 2024, masa dekat Sabah hari tu berkenaan dengan kes Tan Sri Musa Aman, right? So, selepas ni kes tu disiasat pun, Abang Fahmi Reza tak pernah kena tuduh dekat mahkamah, dan aku boleh rumuskan sebab dia tak kena tuduh, maka tidak ada mana-mana mahkamah yang telah memberikan sekatan perjalanan ke atas Abang Fahmi Reza sebagai syarat jamin, alright? So, bila benda tu kita dah tahu, so apa sebenarnya point apabila pihak immigration kenakan sekatan perjalanan ke atas Abang Fahmi Reza? So, sama-samalah kita study sedikit, okay? So, sebagai rakyat, okay, artikel 5 Perlembagaan Persekutuan, dia memang menjamin hak kita untuk bebas bergerak dalam kawasan negara. Maknanya kau boleh pergi mana-mana dalam kawasan negara ini tanpa sekatan. Dan sekiranya pihak kerajaan ingin memberi sekatan atau menarik hak ini, pihak kerajaan perlu menggunakan nas undang-undang yang sah. Contohnya seperti kuasa polis untuk menangkap, okey? Satu pun dalam kau terlibat dalam kes yang berbentuk poka, ataupun kau terlibat dalam kes berbentuk sosma, ataupun kau melakukan apa-apa perkara yang berbentuk jenayah, ataupun apa perkara yang mengancam keselamatan negara, maka kau sebagai rakyat boleh dikenakan sekatan perjalanannya, okey? Cumanya dalam artikel 5 dia menjaminkan hak absolut kepada rakyat Malaysia untuk bergerak bebas dalam negara, okey? Apabila dia melibatkan hak kebebasan untuk bergerak ke luar negara, ini merupakan hak yang bukan absolut. Dalam mahkamah, dalam kes Puah Kim Swee, mahkamah menyatakan bahawa apabila seseorang itu ingin keluar negara, ini adalah satu privilege, okey, di mana hak istimewa ini diberikan oleh kerajaan kepada kita sebagai rakyat untuk gunakan pasport untuk travel abroad, okey? So, pihak kerajaan melalui kuasa dia boleh kenakan juga sekatan-sekatan kepada kita sekiranya mereka berkehendak, right? Dalam Malaysia, antara perkara-perkara atau undang-undang yang boleh digunakan untuk menyekat perjalanan seseorang, kita boleh tengok di bawah Akta Immigration, right? Seksyen 3 Akta Immigration memberikan kuasa yang sangat besar kepada Director General of Immigration untuk kenakan sekatan perjalanan ke atas mana-mana rakyat Malaysia. Dan sekatan-sekatan yang dikenakan ke atas rakyat Malaysia ni perlulah berlandaskan undang-undang yang sah. Apa pula undang-undang yang sah dikatakan dalam seksyen 3 ni? Basically, undang-undang yang sah merupakan satu, mungkin kau terlibat dalam kes jenayah seperti kita cakap tadi lah. Ataupun dua, kau terlibat dalam kes apa-apa yang mengancam keselamatan negara. Ataupun nombor 3, kau terlibat dalam kes yang mengancam keselamatan orang awam. Ataupun apa-apa jenis alasan lagi sekiranya alasan itu boleh mengancam keselamatan negara in general, atau boleh mengancam kedaulatan negara in general juga, okey? So, sekiranya elemen ini dipenuhi, memang seseorang itu boleh kenakan sekatan perjalanan ke atas diri dia, walaupun dia tidak dituduh di mana-mana mahkamah yang berkompeten. Seperti kita tengok dalam kes Abang Fahmi Reza ni, kita tengok bahawa baru-baru dia tak kena tuduhkan kes jenayah. Dia pun tidak melakukan perkara-perkara yang telah mengancam keselamatan negara ataupun telah mengancam kedaulatan negara. So, bila dia kena sekatan perjalanan seperti ini, dia menimbulkan tanda-tanya lah apa sebenarnya asbab yang dikenakan ke atas dia. So, kita sebagai rakyat perlu ambil tahu sebab apa kita diberikan kebebasan untuk mempersoalkan keputusan daripada pihak-pihak jabatan kerajaan ini. Contohnya dalam kes ini, pihak immigration di bawah seksyen 59A, walaupunlah keputusan DJI ini merupakan keputusan yang tidak boleh dirayu oleh Abang Fahmi Reza melalui surat cara dengan immigration sendiri, tetapi keputusan dari DJI ini boleh dirayu dekat peringkat mahkamah tinggi. Maknanya Abang Fahmi Reza boleh membuat semakan kehakiman untuk mengesahkan sama